78 rumah mengalami kerosakan akibat ribut yang melanda Larut Perak petang semalam. Penduduk bersedih kerana kejadian berlaku menjelang sambutan Hari Raya Aidiladha. Subhanallah. Allah. Betul beliau ke apa ni? Allah. Kejadian jam 4.15 petang itu menyebabkan bumbung rumah penduduk diterbangkan angin. 63 rumah di Taman Kamunting Perdana dan 15 lagi di Kampung Jelai Batu Kurau tercecas. Tinjauan mendapati rata-rata penduduk masih dalam keadaan terkejut selepas berdepan detik cemas apabila mendengar bunyi angin yang sangat kuat. Gulung-gulung. Lepas tu, dia angkat lah. Saya sambil-sambil tu saya duduk tak kebir sampai habis hujan. Lepas tu dah berhenti kejap. Lepas tu saya sambung balik takbir. Memang takut lah. Mengegar lah badan ni. Awning tu, sebab terang awning tu dah mungkin di sini semua ada awning ni. Tapi semua dah terbang lah. Kena bumbung rumah. So atap semua bocor lah? Semua bocor, pecah habis semua. Nak kata sedih ke apa kerja, dah tak ada perasaan lah. Sebab kita pun dah tak tahu nak kata macam mana kan. Benda dah berlaku kan. So kita terima je lah setakat ni. Kejadian turut menjejaskan bekalan elektrik di kawasan perumahan itu. Penduduk mengharapkan pihak yang prihatin dan agensi berkaitan dapat menghulurkan bantuan segera.